Ini Ro, gaya-gaya ni. Gaya-gaya ni dia ibarat Ro satu family nak pergi Cameron. Ya. Cerita dia, faham boleh? Okey. Daripada rumah lagi ni, bersiap. Ye, pergi Cameron anaknya. Okey. Situasi tu disebut moment. Daripada satu titik kepada satu titik. Daripada Shah Alam kepada Cameron. Faham tak faham? Faham. Ibarat daripada puasa nak pergi ke raya. Daripada satu titik kepada satu titik. Kena faham? Jadi perayaan ini bukan duduk di ending tu. Ending apa ada dengan raya? Proses. Momen bawa anak pergi shopping, beli kasut. Baba nak yang tu. Bapa nak yang ni. Dia ada 3 orang anak. Cik. Bapa nak yang ni. Muyak aku cak duit. Dia akan anak dia. Tapi tu disebut momen tu. Momen ni macam kita nak pergi Cameron tadi lah. Jangan meletakkan Cameron tu destinasi tu. Apa guna kita pergi Cameron duk balah dalam perjalanan? Start daripada rumah balah dah. Start daripada rumah. Wah, cepat sekali. Ni aku malah ajak jalan buatmu ni. Buatmu memang sengaja nak bagi aku marah. Kita nak gerak bukan berapa ni. Maka bini dah stres dah. Anak ketak gitu. Aku bukan tak sikit bercuti dengan family. Aku fobia dengan abah aku. Jenis pangah. Tapi sebenarnya dia yang mencipta situasi pangah tu. Betul. Sebab dia tak prepare awak. Masuk dalam kereta. Nak pergi kamera, bayar kan nak pergi kamera. Masuk dalam kereta. No. Sampai kesajan. Tak ada apa-apa, stres dah. Wah, ni aku malah ni Malaysia ni tu. Ni aku malah pergi jalan ni. Jam. Belum sapata lagi. Sapata tu, kereta depan potong. Terus potong. Muka dia, panas ni boleh puasa. Betul. Nak pergi kamera. Nak pergi kamera boleh puasa. Wah, orang potong dia pun tobek. Dia tobek tu. Dia, muka dia puasa dia beken tu. Dia puasa dia tobek bakal tak kerja banyak. Babak lupa dah dia nak pergi kamera tu. Betul tak? Dia lupa dah. Kabar lembek bro. Kalau dia teh tu lembek. Bertaruh hidung bro. Masuk duk. Anak gitu dah. Ayah. Anak jam dah tu. Bini dia tak ada apa dah lah. Kak sorang. Tu laki aku gila dah. Bini dia satu dah tu. Teh orang kabar ICU tu. Nak pergi kamera tu. Sebab apa tu? Sebab apa tu? Sebab dia tak faham kamera itu bukan destinasi. Semata-mata point sahaja. Proses itulah Ro nak raya nanti Ro. Kalau Ro meletakkan perayaan itu objektif utama, maka Ro tidak beraya. Apa guna balah laki bini pada hari raya? Apa guna anak stres balik kampung Ro?